Okay. Untuk question 3. Okay. Question 3. Okay, information yang diberikan adalah kita ada output, kita ada total cost. Ini macam kita punya question 1 tadi. Dua information dia dibagi ni. Cuma ada total cost sahaja. Total fixed cost tak ada. But again, ingat tak? Macam mana nak tentukan kita punya total fixed cost? Tengok bila kita punya output 0. Okay, bila output 0, kita ada TC 450. So, 450 tu will be our total fixed cost. Okay, so let's say saya tambah lah dekat tepi sini, tengah-tengah ni kan. Total fixed cost kita daripada output 0, output 1, output 2, output 3, 4 and output yang kelima. Total fixed cost kita masih lagi RM450. Nama pun fixed kan? Fixed kan? So, ianya adalah tetap. Okay. So, untuk dapatkan total variable cost, apa formula yang kita gunakan? Total cost minus total fixed cost. Total cost ada tak? Total cost ada. Ni total cost. Tolak dengan total fixed cost. Okay. So, tolaklah. 400 tolak 450. 400 setengah tolak 400 setengah. Kosong. 530 minus 450. 80. 600 minus 450. 150. 650 minus 450. 200. 740 minus 450. 290. 850 minus 450. 400. Okay. Dah ada dah. Total. 3 total ni dah ada. Yang lain semua boleh cari. Okay. For example, untuk average fixed cost. So, formula yang kita gunakan adalah TFC divide with quantity. TFC here. Quantity here. So, 450 bahagi kosong. Bahagi 1, bahagi 2, bahagi 3. Okay. So, kita akan dapati jawapan dia adalah dash 450, 225, 150, 112.50 and 90. Okay. Okay, dan last one adalah marginal cost. Okay. So, untuk marginal cost, okay, formula yang kita gunakan, changes in total cost divide with changes in quantity. Total cost yang ini, quantity yang ini. Okay. So, bila output 0, cost 450. Kita tambah satu output, cost jadi 530. So, dia akan jadi 530 minus 450 divide 1 minus 0. So, kita dapati perbezaan dia adalah RM80. Kan? So, tambah lagi satu output. Cost jadi 600. So, beza dia adalah RM70. Tambah lagi satu output. Cost jadi 650. Beza RM50. Tambah lagi satu output. Cost jadi 740. Cost perbezaan sebanyak RM90. Okay. Dan bila kita tambah output yang kelima, cost kita jadi RM850. So, cost dia bertambah sebanyak RM110. Okay. So, question A settle. Dah complete dah table. Okay. Question B, determine the total fixed cost. Kita dah tahu dah. TFC kita tadi RM450. Okay. Kemudian dia tanya at the fourth unit of output, how much is the AVC? Okay, berapa kita punya AVC? So, apa formula untuk AVC? TVC bahagi dengan output. Okay, output yang keempat. Betul? So, masa output yang keempat, TVC kita 290. So, RM 290 divide with 4.
Dapat berapa? Bila dibahagikan. Okay. So, bila dibahagikan, kita dapat RM72.50. So, oleh kerana soalan C ni, dalam soalan yang dia asing daripada table, so kena tunjuk workings. Jalan kerja, kena tunjuk. Okay? Okay. D. If the output increases to 6 units. Okay? Output yang ke-6. Ni kita punya output 5 je. Ni output yang ke-6. And the marginal cost is 115. Marginal cost hujung sekali ni. Okay? So, dia jadi 115 kat bawah sini. So, determine the value of total cost. Nak kira pula total cost. Okay? So, macam mana? Kejap. Okay? So, nak kira marginal cost. Sekejap Alamak. Dia tak boleh. Tak boleh. Oops. Allah.